Hello guys. Tahu apa ni? Ini dia kita punya ayam wangi kita. Jadi nak tahu macam mana cara masak dan apa sahaja bahan-bahan dia, tonton video ini sampai habis. Okay, stay tune. Ya, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Tapi sebelum itu, saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat menjalankan ibadah puasa. Okey, untuk tidak buang masa, kali ini kita masak ayam wangi. Jadi apa sahaja bahan-bahan dia? Yang pertama sekali, kita ada 4 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah kecil, setengah inci halia. Ini kita blender. Kita blender. Lepas tu serbuk kari 1,5 sudu makan, serbuk jintan manis 1 sudu teh. Lepas tu serbuk cili 1,5 sudu teh, serbuk ketumbar 1 sudu teh. Kemudian kita ada 4 sekawan, bunga lawang, kayu manis, buah pelaga. Lepas tu kita ada bunga cengkeh. Jadi bahan-bahan seterusnya tonton video ini sampai habis dan ini kita blender dulu. Okey, stay tune. Kuali kita dah panas. Kuali ini bekas saya goreng ayam tadi. So, kita terus masukkan 4 sekawan ni. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blender tadi. Kita tumis dulu bagi bawang tu sampai aroma dia naik, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Lepas tu kita masukkan daun kari 2 tangkai. Daun kari ni dah dibersihkan. Lepas tu masukkan bahan-bahan kita punya rempah ni. Kemudian kita tambah cili kisar 2 sudu makan. 1, 2 sudu makan. So kalau nak pedas boleh lebih guys. Tapi kalau ada anak-anak, kurangkan lah. Kita masukkan sedikit air. Kita tumis lagi kita punya rempah-rempah ni sampai dia pecah minyak, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kita punya rempah dah pecah minyak, kita tambah lagi air sikit. Lepas tu kita masukkan asam jawa lebih kurang
satu sudut teh lah ataupun agak-agak aja. Setengah sudut teh pun boleh. Jadi kalau ada ekstra asam jawa ni, yang bagus dia, kita tak perlu bancuh air. Kita masukkan je. Tapi kalau tak ada, kita guna asam jawa yang biasa. Lepas tu kita boleh masukkan garam lah. Garam secukup rasa. Ajinomoto pun secukup rasa. Serbuk sesedap Maggi pun sama, agak-agak sahaja ataupun secukup rasa. Kalau sahabat-sahabat nak bubur gula pun boleh. Itu terpulang pada, bukan terpulang, ikut selera masing-masing. Kalau nak yang rasa manis-manis pun boleh. Kita tumis ataupun kita masak kita punya kari ni ataupun sambal ni sampai dia agak kering sikit dan pekat sikit, baru kita masukkan kita punya ayam. Kita punya rempah-rempah ni dah masak dan dia punya warna pun dah cantik, dia punya kepekatan pun dah cantik, cukup pekat, likat, memikat dan berkilat. So, dah bagi tahu sahabat-sahabat semua sukatan yang saya buat tadi untuk 1 ekor ayam. Kita masukkan kita punya ayam. Ini dia ayam kita yang dah siap digoreng. Perap dengan kunyit dengan garam sahaja. Kita terus masukkan. Tadi bila kita dah masukkan ayam, kita gaul dia lebih kurang dalam 3-4 minit sampai rempah-rempah tu meresap dekat isi ayam. Bolehlah kita tutup api dan sedia dihidangkan. Kita punya ayam wangi kita dah siap ni, kita boleh tutup api. Dan masa untuk plating. Stay tune. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat semua. Ayam wangi kita dah siap. Dia punya warna memang terbaik. Cukup pekat, likat, memikat dan berkilat. Jadi ini sudah pasti membuka selera kita bila berbuka puasa nanti, insya-Allah. Okey, setakat sini saja untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi di next video dan menu-menu yang terbaru dan terbaik untuk sahabat-sahabat semua di musim bulan puasa ini. Sekian dulu. Sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe serta share juga pada sahabat-sahabat kita di luar sana. Assalamualaikum.